Kita lipat macam ni, dia sakit. Sebab apa? Sini dia tegang. Otot sini tegang. Jadi kita nak longgarkan otot sini. Urutan kita tadi, ini okey, daripada bawah tadi, daripada poin yang pertama, pusing ke atas. Jangan urut di bahagian lutut itu ataupun tulang. Okey, masa kita urut boleh nampak je. Dekat sikit, zoom sikit. Okey, nampak boleh saya tekan Tekan, pusing, nampak? Otot ni bergerak. Ini adalah orang yang selalu sakit lutut. Kalau orang yang sakit lutut ni, dia memang akan bergerak. Kita bukan urut dekat tempurung ni, tak. Kita urut otot yang memegang lutut. Kita longgarkan. Okey, nampak tak? Boleh nampak tak? Nampak? Bayangkan kalau orang yang sakit lutut, dia dah bengkak. Kalau kita urut ni, dia mesti rasa syok sangat. Sebab apa? Kita bantu longgarkan dia punya masalah otot tegang. And then selepas kita urut side sini, kita kena urut side sini pula. Sama juga di bahagian poin yang saya tekan tadi, pusing ke atas. Okey, boleh nampak zoom dekat sikit. Nampak tak? Dia bergerak. Nampak otot tu, nampak dekat sini. Kalau kita boleh rasa atau orang ni, dia ada satu urat. Bila kita pegang sini urat ni, nampak lutut kita bergerak. Jadi inilah yang memegang lutut kita yang sangat tegang. Sebab tu bila kita nak lipat, bila kita lipat macam ni, dia sakit. Sebab apa? Sini dia tegang. Otot sini tegang. Jadi kita nak longgarkan otot sini ataupun kadang-kadang otot ni dia tersepit dekat bawah tempurung tu. Jadi kita keluarkan. Okey, kita keluarkan dia punya otot tu ataupun kita longgarkan. Okey, nampak? Saya urut sangat pelan tetapi tengok dia punya otot bergerak. Sebab apa? Dia ni memang sakit lutut. Kita punya amuai ni sakit lutut. Jadi tu kita urut dia semacam ni supaya dia akan lebih rasa lega.